Nak beli Tesla tapi nak yang besar, nak yang boleh jalan jauh, and then ada 6 seat. Okay, ini dia. Tesla Model YL. Yang ni memang baru je launch dekat market Malaysia. Basically, ini adalah sebuah Model Y tapi versi yang lebih besar, ada 6-seater, lagi selesa. Sangat sesuai untuk korang semua yang ada keluarga. Dari segi design memang tak ada beza banyak sangat pun dengan Model Y yang sekarang ni. Dia memang sama je looks dia, dengan lampu depan dia, dengan bumper dia, dia punya proportion badan pun semua. Cuma yang aku nampak kat sini adalah dia panjang sikit je. Sebab wheelbase dia tambah dalam 15cm. And rim yang digunakan kat sini adalah 19 inci 255/45. Untuk range pada kereta ni aku difahamkan dia punya WLTP boleh sampai 681 km, which is memang boleh pergi jauh. But actual aku jagakan dia akan dapat sekitar dalam 500 ke 550 km lah. Itu actual range, depends on jalan korang, berapa berat kereta, jenis bawa macam mana, laju ke tak laju. Dan dia punya fast charging 250 kW DC dengan AC charging dekat rumah 11 kW support lah. So dia punya bateri jenis NMC, bukannya LFP. That's why dia boleh pergi jauh. Daripada 0 to 100 boleh pergi dalam masa 5 saat, which is bagi aku laju lah untuk sebuah SUV EV macam ni yang besar. Kalau dari segi luaran nampak sama, tapi kalau kita masuk dekat bahagian interior dia, dekat bahagian depan memang sama juga dengan skrin dia, steering apa semua. Second row dia just ada 2 seat saja. Bahagian atas ni panoramic glass roof dia masih sama, ke depan sampai ke belakang ni. And seat dia boleh kata selesa lah. Dia bukannya colour fully white tau, tapi dia colour grey. And sama juga macam Tesla Model 3, Model Y lain, dia ada rear display untuk entertainment orang belakang. Okay, jom. Ikut aku masuk. Untuk nak masuk ke bahagian belakang, kita tak boleh lalu tepi. Kita kena lalu tengah ni. Sebabnya tak ada ruang sangat untuk lalu tepi ni. Sekarang ni dia orang dah naikkan seat belakang. Jom kita try masuk belakang, tengok selesa ke tak. Ketinggian aku 170cm. Dari segi aku punya ruang kaki kira acceptable. Tak comfort sangat tapi acceptable lah. Cuma dia tak support dekat bahagian peha bawah ni. Nampak? Terangkat sikit. So aku kena lunjuk kaki macam ni. Okay, aku tengah tunduk belakang. Tengok kena tak kepala aku? Tak kena. So ada jarak dalam 1 penumbuk lagi lah antara kepala aku dan juga bahagian atas ni. Cumanya memandangkan cuaca dekat Malaysia ni panas, my concern is panas lah. Of course, dan aku difahamkan dia ada heat repellent dekat sini. Memang Tesla dah letak untuk kurangkan kesan habu panas tu. Kita boleh tambah juga tinted, tapi aku recommend untuk pakai tinted yang tahan habu panas. Dan nak lagi best, letak je sunshade kat sini kan, settle masalah. Itu semua antara kelainan ataupun penambahan yang korang semua akan dapat kalau korang decided untuk ambil model YL yang terbaru ni. Dengan harga sekarang ni aku nampak 260,000 dekat market Malaysia, tak termasuk dengan insurans and road tax. Yes, this year dah start kena bayar road tax untuk kereta EV. So korang rasa macam mana Tesla Model YL ni? Beli ni ke ataupun baik beli?